biasa. Ini kita shoot untuk video kumpulan X-Ray atau lebih dikenali dengan lagu Mekah Diju bersama dengan diorang. Okey, peminat-peminat ramai, peminat-peminat kecil. Diorang nak gambar sekali. Itu dia. Ambil reflect lah, tak boleh? Boleh. Bukan lens. Oh, sorry geng. Gua tadi memang jalan pun jam ah. Gua pun tak tahu pasal lah. Memang orang banyak tu kat luar. Sorry. Nak buat raya ni biasa lah tu. Mau buat persiapan terakhir. So, macam mana? Lagu dah okey? Bubur sikit Abang Azam. Hang biasa lah, selalu lambat. Just orang kata drama je. Drama je, betul-betul. Drama je, bukan betul-betul. Orang pun tahu ni sketsa kan. Sekejap Yang lain terus apa dah abang tak apa sebab kita nak bunyi masuk. Okay. Stand by, camera roll and action. Jap. Pak Long boleh bayar. Lucu lah pula. Pasal Pak Long boleh bayar. Sorry. Bawa perasan. Okay. Aduh. Tunggu tengok. Konon-konon bercakap dengan Mazam. Dia dah nervous. Aduh. Sabar pula buat ni. Sekejap. Sorry. Kawan ni lah nervous dah. Okay. And action. Wah, Bazang selalu lewat tu. Banyak sikit. Ini santai. Ni. Tengok Abang Zam tu. Jangan tunduk. Jangan macam tu. Tengok Abang Zam. Hang memang selalu lambat. Contoh. Reaksi muka tu. Garang sikit. Tengok Bazang. Tengok tu. Terus tengok. Terus tengok. Bagi tahu dia. Okay. Camera roll and action. Bazang mak selalu lewat pun. Ini sangat banyaklah sikit. Jangan tengok lain. Tengok dia terus lah. Aku betul-betul dia memang kekok lah. Tak kisah berlakon. Tak apa. Alah, santai je. Tengok Abang Zam terus. Tengok terus. Terus bagi tahu. Tak payah cakap lewat, cakap benda lain, tak apa. Jangan tengok Pak Long. Jangan tengok kamera. Tengok Abang Zam lah. Okay, camera roll and tengok. And action. Bazang mak selalu lewat pun. Saya pun tak tahu nak kata apa. Baik pula Ramadan ni. Tak boleh. Tak boleh. So, boleh pun tak tiup. Bukanlah ini, hang kebun. Okay. Sabar ya. Sebab Pak Long nak bagi orang fokus.
Okay, stand by. Camera roll and action. Penat woi. Wish. Kau dengar tak bunyi apa tu? Mercun woi. Besok raya. Wish. Besok nak raya ke? Aku pun dengar Ira macam bunyi muncul lah. Satu lagi. Sana lagi. Ke belakang. Ke belakang. Kalau bagi am lagi okey ni. Masuk lagi ke belakang. Sebab saya tak cukup angle ni. Okey. Okey, kejap Okey, depan ni am tau. Kena. Okey, buat muka terkejut, tengok depan. Tengok sini. Gitu. Jangan sikit. Oh. Okey. Waktu buat muka ni terus tulis hanya. And action. Esok raya ke? Aku mimpi dululah tadi. Aku mimpi dulu. Tadi aku mimpi. Oh ya. Yang sekali. Gua. Mimpi. Gua. Mimpi. Baru esok raya. Okey. Lepas tu bantai lah dia. Ni dia pelakon utama. Camera roll and action. Mimpi ada. Esok raya ke? Orang dah takbir dah. Semua geng-geng kita dah sibuk nak pergi tarawih tu tak? Kat. Okey, tangan kat situ lagi. Astagfirullah. Lepas tu ambil dua tangan. Astaghfirullahalazim kan. Okey, abang dah tahu. Okey. Sobok nak pelakon. Sobok nak pelakon lagi kan? Takkan sikit. Nak start yang pertama ke macam ni? Astagfirullah. Tak sebelah je tangan. Tadi sebab tadi tangan sebelah. Sebelah. Aku rasa saya ada Kat situ masa untuk fikir sikit kepala. Okey. Tengok sana. Tengok kononnya sini ada abang Abang Ida, Abang Ida tadi kan. Astaghfirullahalazim kan. Camera roll and action. Bro, bangun bro. Cut. Alright. Camera roll, pejam mata. And action. Okey. Cut. Okey, tengok tadi atas Terus bangun. Nanti buka mata. Gitu kan? Tu. Stand by and action. Mimpi ada. Esok raya. Orang dah takbir dah. Semua dah siap-siap dah nak pergi tarawih. Cut. Mic tak ada. Yang Kawan dah dalam mood dah. Kawan dan kita baru habis shoot untuk scene yang keempat kan. Jadi yang ni nanti kita akan shoot dalam studio kan bersama dengan diorang. Bersama dengan kumpulan X-Ray kita akan shoot yang keempat pula untuk music video raya nanti. Korang jangan lupa nanti saksikan. Bukan senang tau tengok diorang. Ya Allah kan. Angkat benda ni kan. Matan. Macam mana? Lagi ni. Panas Makan. Seluruh akhirat tahan lah. Training. Tak payah buka tu. Gini. Padat ni. Jangan lupa saksikan lagu raya dari kumpulan X-Ray di YT. Jumpa lagi. Wow.